Jangan tinggalkan saya. Okay, baik. Assalamualaikum. Jadi saya dah extend tarikh untuk submit assignment. 6 orang lagi yang tak hantar, masih 6 orang lagi. Jadi saya mengharapkan by hari ini semua dah hantar ya. Okey, sebelum kita teruskan kelas, saya nak kenalkan kita ada student baru. Silakan, nama dia Chen. Silakan masuk Chen. Hai, saya Chance, pelajar baru. Selamat perkenalkan ya. Okay, baik. Terima kasih Chen. Boleh ambil tempatlah ya. Okey, hari ini kita akan sembang tentang apa dia? Hari ini kita akan sembang tentang satu benda yang saya sedang pakai, iaitu apa? Kita akan sembang tentang isu global. Baik, jadi kalau boleh saya dah upload. Sekarang dan baca dahulu. Alright? Chen kan? Saya. Jual mahal. Hey! Hey, you! Hey! 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 I'm Chen. Jom pergi makan. Oh. Jom pergi makan. Kau dengar sini aku kak. Sekarang ni kau dengar ke tak dengar ke? Aku tak peduli sekarang ni. Kau ingat kau boleh jadi hero ke? Aku rati kau dengar budak Chen. Sekarang ni, Chen mana satu ni? Chen. Chen. Sekarang ni aku dah tak peduli. Sekarang habis kau. Kenapa kau dengar aku kali ni? Habis kau kali ni. Habis. Kau memang tak puas hati dengan dia ke? Apa salah dia ni? Kau ni buat apa? Kau ni nasib jaga perempuan tau. Siapa Chen? Chen. Lah. You okey tak? Sama-sama. You nak pergi mana sekarang?
Wah, pertama kali saya berjumpa dengan orang macam dia. Tidak pernah serapat begini. Macam mana saya nak berjumpa dengan orang lain macam ni? Rapat dengan saya, baik lagi luang masa bersama saya. Saya sayangkan dia lah. Tetapi, dia sayangkan saya tak? Patutkah saya luahkan perasaan ataupun berdiam diri? Dia mungkin tak berperasaan macam tu. Saya suka awak. Betul tak? Hei, hei. Saya suka awak. Betul tak? Betul tak? Charles! You okay tak? You okay tak? Saya suka awak. Lama dah saya suka awak. You tahu tak? Jangan tinggalkan saya.